Hati yang tak reti diikat dengan Tuhan akan dibalakan Tuhan dengan ketakutan. Sana tak. Dia pening tuan-tuan. Padahal kau tengok duit dia banyak, jutawan. Harta dia banyak, hartawan. Tapi jiwa dia tak akan tenang. Jiwa insan tidak akan tenang kalau dia tidak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaedah dia. Al-Quran dah jelaskan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah makna mentawajuhkan, menghadapkan hati, mengingat hati kepada Allah, barulah Quran jawab. Quran mana Allah jawab, tatma'innul qulub. Makna tenangnya jiwa insan, lapangnya jiwa dia, tingginya jiwa dia bila dia mendampingkan diri dengan Allah. Kalau dia pusing, dia tak nak menghadap Tuhan, Tuhan hina dia, Tuhan balakan dia, walaupun duit dia banyak, walaupun harta dia banyak, walaupun pangkat dia macam-macam atas dunia dia dapat, banyak bintang dia dapat, tak berkelip-kelip bintang ni. Ya, tetap dia takkan dapat ketenangan dia. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Siapa berpaling daripada Ta'ala, Tuhan sediakan kehidupan yang sempit. Confirm dia akan sempit. Ya, pening kepala, serabut sana serabut. Kita tengok dia pun para awliya kadang tak ada duit pun dia tenang. Para waliullah duit dia kata macam duit kita kan. Ya, kadang tak ada, kadang tak makan 2 hari, pun 3 hari saja tenang je. Sebab dia ada rahsia sir hakikat dia. Ya, yang tak ada hakikat yang bayang kulit luar banyak. Itu golongan para awliya. Sebab apa jiwa dia tidak ada takut? Sebab apa jiwa dia tenang, jiwa dia tidak ada gelisah. La khaufun alaihim, tak ada ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada khazan, duka cita, bimbang, tak ada. Tenang jiwa. Sebab apa? Sebab dia sudah masuk jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan oleh Allah Ta'ala. Maka dalam syurga adakah benda yang menserabutkan, benda yang mendukacitakan, benda yang tidak menenangkan? Ada? Mana ada? Kalau ada tu bukan syurga namanya. Syurga itu tempat sebenar-benarnya. Maka sini dia panggil jannatul ma'nawiyah, syurga pada maknawi, bukan hissi. Syurga hissi betul tu di akhirat.